Okey, baru saja terima tengah hari tadi Kedai Kota Banjar, Indonesia. InsyaAllah. Sarung beg with handle, bercorak batik, Indonesia punya tradisi art. Ada Aeropass juga bagian. Senang. Padu pergi sebab ni poundage dia 28 LBS. Very light ya, ringan sangat. Kita akan shoot 6 euro. Kita check it out. Dan sekarang saya berada di range yang tempat saya berlatih kadang-kadang, iaitu busur jenis Tatar. Busur ni daripada Indonesia, dibuat daripada insert fiberglass 3 cm. Handle dan juga siah dibuat pada insert kayu maple dan white ash. Handle ada kulit, ya. Dan Aeropass adalah tanduk yang ditanam. So dia punya poundage adalah 28 dan max draw 30 berpasang, pasang tali. Ini adalah busur dibuat daripada Mas Toto daripada Al Harith. Okey, selepas pasang kita akan pastikan dia straight lah. So kita cuba test shoot. Kepada mereka yang berminat boleh check it out, Toto Al Harith di Facebook. Saya beli ni busur ni dengan harga RM540 termasuk pos. Alright. Kepada Mas Toto saya akan cuba, insya-Allah. Okey, kita akan test shoot 10 meter. Nice, Aklan. Aim. Okey. Masya-Allah. Ya, stay there, okay? Jangan lalu sini, okay? Stay there. Here. Gigi. Sini. Comelnya. Okay, masuk dalam video ni sekali. Okay, kat sini je. Okay. Tengok Mah buat. Wow. Masya Allah. Tengok. Okay, go. Pergi sana. Di sana belakang. Hey, Masya Allah. So now we do. Okay, itu tadi result yang saya buat tadi. So not bad. Sangat ringan. So tali belum ada lagi knocking point. Nanti saya akan pasang knocking point. Ada tanda sikit kat sini. So kepada mereka yang nak beli boleh contact dengan Mas Toto lah. So saya doakan Mas Toto semoga dipermudahkan segala urusan. Mas Toto pun saya rasa agak popular di dalam Facebook. Saya boleh kata pemanah-pemanah di serata dunia order dengan beliau. Daripada Amerika Syarikat, daripada Korea dan pelbagai negara lagi lah. Malaysia of course ramai juga. So Mas Toto, terima kasih kerana buat busur Tatabo ni untuk saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum dan semoga dipermudahkan. Assalamualaikum.